Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Selangor memberi jaminan bahawa siasatan berhubung kematian seekor anjing ketika operasi tangkapan haiwan liar itu di Taman Teluk Gadung Indah Pelabuhan Kelang akan dijalankan secara adil. JPV Selangor memaklumkan pihaknya menerima beberapa aduan menerusi sistem My Animal Welfare berhubung rakaman video tular yang memaparkan sekumpulan individu mengikat dan menarik leher seekor anjing manakala seorang wanita dilihat merayu supaya haiwan itu dilepaskan. Menjelas lanjut, JPV Selangor memaklumkan pada 31 Julai Pasukan Kebajikan Haiwan PKH menerima serahan bangkai seekor karkas anjing jantan yang dipercayai haiwan dalam rakaman video berkenaan daripada seorang wanita. Susulan itu, Pasukan Kebajikan Haiwan JPV Selangor membuat laporan polis bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Suspek dan saksi telah dipanggil pada 1 Ogos lalu bagi merakam percakapan berkaitan kes tersebut di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593. Kes disiasat di bawah Subseksyen 29-1-E Akta Kebajikan Haiwan 2015 Akta 772 yang memperuntukkan denda tidak kurang RM20,000 dan tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya.